Okey, salam guys. Apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Video kali ni berkenaan nasi goreng fishball. Nasi goreng ni simple nak buat tapi memang mantap. Okey, bila kuali dah panas, letakkan minyak sikit. Tak payah banyak, sikit saja dah. Tunggu minyak tu dia panas. Dah panas, letakkan bahan-bahan seperti bawang putih, ini adalah bawang kecil ya, bukan bawang besar, bawang merah kecil. Yang ni kalau letakkan nasi goreng lebih sedap. Okey, sekarang letakkan cili padi. Kalau nak pedas, tambah lagi. Aku ni pedas sederhana saja, sebab tu letak 2 cili padi. Tunggu dia masak sikit. Kurang daripada seminit lah dia akan masak. Kacau-kacau sikit. Sekarang ketepikan. Letakkan telur sebiji. Goreng telur ni sampai dia masak. Bila dah masak sikit, kacau-kacau, lepas tu ketepikan lepas tu masukkan fishball yang dah pun dihiris. Saya potong fishball tu kecil-kecil lah, halus-halus. Sekarang masukkan kubis. Kalau tak masukkan kubis, dia tak lengkap nasi goreng, tak wangi. Kubis ni mesti kena ada ya. Goreng, kacau sampai dia masak. Okey, dah masak. Aku dah edit video ni ya. Aku tak nak mau tunggu lama, sebab tu aku edit video tu. Lebih kurang saja tengok sayurnya nak macam mana, nak keras ke ataupun nak masak. Ikut dah suka hati anda lah. Sekarang masukkan nasi putih. Ini untuk seorang makan Sekarang kacau saja sampai sepati semua bahan tu dicampur. Letakkan garam sikit. Sekarang gaul-gaul supaya semua bahan tu sebati. Tak lengkap lah kalau tak ada aji. Bubuhlah aji sikit. Kalau tak ada aji, rasanya kurang sedap pula. Kalau tak ada aji, kalau ada serbuk ayam pun boleh. Memang sedap serbuk ayam. Ini tak pakai kicap pekat hanya nanti kita letak sikit kicap masin. Okey, letak kecap masin sikit saja sebab dah bubur garam. Tak payah banyak nanti masin pula. Okey, hampir siap sekarang. Kuatkan api dan gaul saja semua sekali supaya dia sebati semua bahan. Okey, dah siap. Lastnya tu bila sebelah angkat tu, kuatkan api besarkan api dia, lepas tu kacau sampai dia berasap, lepas tu tutup, baru aromanya dia naik. Okey, dah siap guys. Ni dia nasi goreng fishball. Memang sedap, memang mantap. Anda boleh cuba nanti. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang dengan resipi yang lain.